Kita nak niat korban, manakah lafaz yang elok? Inilah binatang korbanku kerana Allah Ta'ala. Kita beli binatang korban, kita bayar. Okey, berapa nak jual ni lembu ni, jamil dah ni? Lembu ni 5,000. Okey, dia kata saya jual lah lembu ini dengan harga RM5,000. Kita pun jawab, saya belilah dengan harga RM5,000. Sah tak tu? Sah. Lembu tu jadi siapa punya? Kita punya. Bila dah jadi kita punya, kita niat korban. Inilah hayawan korbanku kerana Allah Ta'ala. Sah tak? Mudah tak? Mudah. Inilah hayawan korbanku kerana Allah Ta'ala. Jadi dah niat dah, nanti masa sembelih tak payah niat dah. Kita cuma wakilkan, saya wakilkan awak paksa sembelih hayawan korban saya. Gitu saja. Nah, sebab kalau kita tak wakilkan sembelih, tak boleh sembelih lembu orang tanpa kebenaran.